Bayangkan, pergi ke laut bukan untuk perang tapi untuk bantu, bawa ubat, makanan dan harapan untuk rakyat Gaza. Tapi bila sampai di tengah lautan, mereka diserbu tentera bersenjata. Itulah nasib 23 sukarelawan Malaysia dalam misi Global Sumut Flotilla yang ditahan dan diseksa oleh Israel. Antara mereka, nama-nama yang kita kenal, Heliza Elmi, Zizi Kirana, Ardel Ariana. Tapi di balik wajah selebriti itu, mereka kini saksi kepada kekejaman sebenar. Mereka cerita, rambut ditarik, muka ditampar, diberi makanan haiwan, malah terpaksa minum air dari tandas. Tudung Ardel dirampas dan dia terpaksa pakai t-shirt tahanan. Semua ini bukan dari medan perang, tapi dari negara yang kononnya mempertahankan demokrasi dan keselamatan. Kerajaan Malaysia sudah kecam keras tindakan ini dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjanji akan guna semua saluran undang-undang antarabangsa. Tapi realitinya, ini bukan kali pertama flotilla kemanusiaan diserang dan dunia masih diam. Bagi rakyat Malaysia, mereka bukan sekadar sukarelawan. Mereka pejuang yang sanggup dihina, disakiti demi satu prinsip, bahawa kemanusiaan tak boleh dikalahkan oleh peluru dan penjara.